Okey, hari ni cikgu tak ada. Okey, jadi cikgu tengah kerja untuk awak buat di dalam buku tulis. Buku tulis boleh ambil dekat belakang, bagi sorang-sorang, bagi elok. Okey, bila dah dapat buku, tulis. Hari ni hari apa? Tulis hari ini berapa hari bulan? 15 April 2025. Jangan lupa garis. Okey, lepas tu garis tepi. Okey, tajuk dia lagi masih menambah. Sebelum ni kita buat latihan dalam buku tulis menambah tanpa mengumpul semula. Sekarang untuk hari ini kita buat latihan menambah dengan mengumpul semula. Sebab cikgu tengok dalam buku aktiviti ada lagi juga yang salah menambah. Okey, dia tambah macam ni . Ada dia bagi macam ni, contoh lah. Contoh cikgu tak tahu tiba-tiba mana datang tambah 1 dekat sini. Dekat rumah Sa, dia tak ada tambah 1 dekat sini dah. Mana datang ini? Adakah sebab dia tambah dari depan? Macam tu? Sebab tu cikgu dah kata, bila menambah, kita mesti menambah dari rumah Sa, dari belakang. Tak boleh tambah dari depan. Kita mesti bermula dari belakang. Okey. Soalan nombor 1. 145 tambah 239. Okey. Dalam buku kamu, belah kiri tulis soalan. Belah kanan buat dalam bentuk lazim. Susun bentuk lazim mengikut nilai tempat nombor tu dengan betul. Sebab tu cikgu dah tekankan dah, tulis betul-betul dalam kotak. Jangan terbang-terbang. Sebab tu buka aktiviti pun masih suka hati dia je nak letak nombor tu. Okey, tulis 145 tambah. Ni sebab dua-dua 3 digit tak ada masalah. Jadi isi je. Kita kena menambah dari belakang. Tambah dari belakang. 5 tambah 9. Cuba kira. 5 tambah 9. 5 tambah 9. Nanti kamu dapat nilai dia lebih besar daripada 9. Satu kotak ni, dia hanya boleh isi satu nilai sahaja. Kalau ada 2 digit, awak kena buat apa? Okey, 5 tambah 9. Jadi 14, betul? Jadi bila ada 2 digit, kamu kena ingat nombor yang duduk di belakang kita cicirkan. 4 tu duduk sini. 1 tu kita kena naik atas. Sebab apa kena naik atas? Sebab dekat atas tu ada lagi nombor yang boleh kita tambahkan. Kenapa pentingnya kena ada letak yang ini? Supaya awak tak salah kira. Ini penting. Kena letak. Sebab baru kita tahu ada nombor yang ketiga untuk kita tambahkan. Jadi tambahlah satu-satu dari atas. 1 tambah 4.
5 tambah 3 8. Tulis 8. Bila dia nilai satu digit, tak perlulah tambah atas lagi. Sebab dia bukannya 18, dia hanya 8. Cukup satu digit, tak perlu naik atas. Waktu bila naik atas, waktu ada 2 digit. Yang belakang letak di bawah. Yang di atas naik, yang di depan naik atas. 1 tambah 2. Macam tu. Maknanya kadang-kadang ada satu saja yang perlu kita mengumpul semula. Kadang-kadang ada dua. Jadi kira tu berhati-hati. Jangan nak copek, nak koja apa. Tak payah nak koja-koja tu. Okay, tulis lawa-lawa. Tengok macam mana tulisan Aulia, tulisan Amir. Cantik, kemas. Okay, itu contoh. Jelas? Jadi cikgu bagi 15 soalan. Awak siapkan. Tak siap hari ni, bawa balik rumah. Tapi kalau kamu tak main, mesti boleh siap. Okey. Nanti suruh bila dah habis 15 soalan tu, suruhlah cikgu tu postkan. Okey. Ada 15 soalan Buat 15 soalan. Okey, yang ini tengok 2 digit dengan 3 digit. Bila tak sama, apa perlu kita buat? Isi dulu nombor yang pertama. Nombor pertama isi dulu sebab dia 3 digit. Nombor kedua dia 2 digit. Bila 2 digit, kita isi lah dari belakang. Sebab awak belajar mesti 3 digit. Bila tak cukup, isi lah dari belakang. Nombor kita kena penuhkan dari belakang. Macam tu. Dan garis. Okey. Sebelah kiri soalan, sebelah kanan bentuk lazim dan jawapan. Jangan tulis bentuk lazim je tapi tak ada jawapan. Sebab tu kena kira berhati-hati. Boleh Okey. Kemudian salin yang ini. Maknanya satu soalan tu nombor 1 bagi ke nombor 2, awak kena langkau ni 3 kotak. Soalan nombor 2 ke nombor 3 langkau 3 kotak. Kalau tak muat, sambunglah sebelah. Jangan sambung tepi, sambung buku serat baru. Beli buku banyak. Bila nak guna, masa ni lah kita kena buat latihan. Menyalin tu jangan nak berangan. Cepat sikit. Lambik-lambik tinggal. Mana tak sempat tu karang. Sabar dulu. Bagi cikgu tulis dulu sampai 5 boleh. Okey. Nanti suruhlah cikgu tu up sikit cikgu. Kiri sikit video, kanan sikit. Pandai-pandailah kau.
Nombor soalan jangan salah. Okey, ni 8. 8 dulu. Nanti dah siap. Kalau belum siap, suruh cikgu yang jaga tu pauskan video ni. Kita tengok. Dah habis nanti, suruh cikgu buat the next untuk lagi 8, 16, 15 kan. Seperti yang dijanjikan, mesti ada 15. Biar deh. Selagi semua tak ada yang betul semua, selagi itulah buatlah menambah ni. Dia tak nak dengar cakap cikgu. Okey. Ni nombor 9 pula sampai 15. Okey, ada 15 soalan. Jadi 15 soalan ni buatlah dalam kelas. 15 saja. 1 jam tu takkan kau nak main berlari kan. Okey, 15 saja buat sikit-sikit. Nanti suruhlah cikgu tu pauskan. Okey, untuk yang 9 sampai 15 ni, dia menambah berturut lebih dari sekali. Contohnya 185 tambah 38. Garis, tengok. Cikgu pun garis atas dan bawah. 5 tambah 8. 5 tambah 8 berapa? 13. Jadi ada 2 digit. Digit yang duduk di belakang kita tinggalkan di bawah. Digit yang ada di depan kita bawa naik atas. Jangan lupa tulis supaya kita tak tertinggal dalam operasi menambah. 1 tambah 8. 1 tambah 8, 9. Jangan lupa tambah dengan 3. 9 tambah 3, 12. Dia pun ada 2. Bila kamu tambah ada 2 digit. Bila ada 2 digit saja, nombor yang belakang letak di bawah. 1 naik atas. Ingat, rumah sah tak ada naik atas tu. Rumah sah tu memang tak akan diberi. Dia hanya akan diberi duduk di depan, bukan duduk di belakang. Jadi 1 tambah 1, 2. Dah macam tu. Yang atas ni mengumpul semula sekali. Yang bawah ni mengumpul semula 2 kali. Okey. Jadi nanti ni 9 sampai 15. Nanti tunggu cikgu tu pauskan. Bila dah siap yang ini. Okey, bila dah siap yang ini, barulah sambung sebelah. Kalau tak sempat, jangan risau. Nanti cikgu post dekat grup WhatsApp.
Yang penting kena buat. Tulis cantik-cantik. Tulis bulat-bulat. Garis pakai pembaris. Biar nampak kemas. Supaya nombor tu bila kerja tulis betul. Kalau tulisan buruk, memanglah salah. Dan tolong bila menulis tu jangan contoh. Ni contoh. 1, 2, 3. Dia tulis macam ni. Tapi jawapan macam ni lah. Tak nak macam ni dah. Tak nak. Ni tak nak. Jawapan tu kena ikut kedudukan nombor. 6, 4, 2. Mesti duduk di bawah. Ni rumah Sa punya. Ini rumah puluh punya. Ini rumah ratus. Ni tak nak. Tak nak. Faham? Okay, tak nak. Siapa buat ni kono. Dah bagi tahu dah. Masih lagi ada buat dalam buku aktiviti. Okay, ni yang seterusnya. Nanti bolehlah minta tolong cikgu tu. Cikgu, saya belum set yang pertama. Tapi kalau lambat-lambat tak dapat dah. Nanti bila kawan kamu nak selesai kan 15 soalan ni. Jadi 30 minit muka surat pertama, 30 minit muka surat yang kedua. Okey, itu saja. Semoga kita berjumpa lagi hari Khamis lah. Rabu tak ada. Rabu Jamuan Raya. Okey, itu saja. Assalamualaikum.